Pegawai polis telah bertempur dengan penyokong Datuk Bandar Pembangkang yang ditahan, Ekrem İmamoğlu, pada malam Ahad di tengah-tengah perhimpunan besar-besaran di bandar terbesar Turki. Demonstrasi berskala besar berterusan untuk hari kelima, walaupun terdapat larangan berhimpun di Istanbul. Walaupun sebahagian perhimpunan berlangsung secara aman, yang lain bertukar menjadi pertempuran dengan pihak polis. Anggota polis rusuhan yang lengkap dengan perisai telah menangkap dan menjatuhkan orang ramai ke tanah di hadapan Dewan Bandaraya. Ada yang dirakam menendang penunjuk perasaan dan memukul mereka dengan belantan. İmamoğlu telah ditahan pada hari Rabu atas tuduhan rasuah dan kaitan dengan Parti Pekerja Kurdistan (PKK) yang disenaraikan sebagai kumpulan pengganas di Turki. Pada hari Ahad, sebuah mahkamah di Istanbul meluluskan penahanannya, selepas itu İmamoğlu digantung daripada jawatan. Beliau menafikan sebarang salah laku dan menyatakan bahawa pendakwaan itu bermotifkan politik. Dalam satu hantaran di X pada hari Ahad, Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya menulis bahawa beberapa pegawai polis telah diserang di jalanan. Kami tidak akan sekali-kali membenarkan vandalisme atau ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara kita, tegasnya. Ketua CHP, Ozgur Özel, menafikan bahawa partinya menyeru kepada keganasan. Dalam satu jawapan kepada Yerlikaya, beliau menulis, anda akan menghormati reaksi demokratik yang merupakan hak perlembagaan rakyat. Sebarang arahan yang bertentangan dengannya adalah tidak sah. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, menegaskan semula bahawa Tehran tidak akan mengadakan rundingan terus dengan Amerika Syarikat melainkan Washington mengubah pendekatannya terhadap rakyat Iran. Bercakap kepada wartawan di Ibu Pejabat Nowruz Bulan Sabit Merah Iran di Tehran, Araghchi menekankan bahawa Iran, yang sedang berdepan tekanan maksimum dan ancaman berterusan, tidak akan terlibat dalam rundingan terus dengan AS. Ini adalah dasar kami yang jelas, dan ia akan kekal sehingga terdapat perubahan dalam pendekatan pihak lawan terhadap rakyat Iran, katanya. Ketika berucap di hadapan pegawai kanan bantuan kemanusiaan, diplomat tertinggi itu mengulangi bahawa Iran tidak melihat sebarang prospek untuk rundingan terus di tengah-tengah tuduhan dan tuntutan tidak munasabah dari Washington. Kami tidak akan memasuki sebarang rundingan terus dengan pihak Amerika dalam keadaan ini, tegas Araghchi. Namun begitu, beliau mengakui bahawa rundingan tidak langsung masih boleh dilakukan melalui pelbagai saluran. Matlamat dan misi kami adalah untuk melindungi kepentingan serta keselamatan negara, dan kami tidak akan melepaskan sebarang peluang dalam hal ini, tambahnya.